Assalamualaikum. Ini kita nak buat Maggi sup kari bet ni dah. Mula-mula kita rebus Maggi dulu dah. Ni kita nak buat dalam 2 buku dah. Rebus masak dulu dah. Buat masak dah kita kek buah makuk dulu dah. 2 buku 2 makuk kita buat dah. Lepas tu tengok kuah ya pula dah. Kuah ya mula-mula buah minyak. Lepas tu buah putih dengan lada merah dah. Lada pi merah dah. Tumis ya masak dulu dah. Apabila masak dah kita isi dia masuk dah. Atau tumis isi dia masak dah. Bobo masak tak apa dah. Kalau pian nak akan udah sutong boleh gak dah. Gak tak masak dah ke buat air masuk dah. Air kita pakai dalam 3 senduk dah. Kakah ya becing hujung sudu. Sakai kita pakai dalam 3 sudu. Cicak dalam 2 sudu dah. Lepas tu cicak buka utang dah. 1 2 3 4 dah. Kau dah 4 apa dah dah. Lepas tu buh kakah pecah Maggi tu dah. Itu Maggi kari dah. Buh semua luar 2 buku dah. Kucau-cawi kakah pacung molek dah. Lepas tu serah kecak dulu dah tengok rasa gua anu. Kalau rasa sedap dah kan kita buh telur masuk. Telur tu akan roti telur dah. Lepas tu buh bunga gubih kerek, gubih panyih, lepas tu sawi dah. Sayur ni suka hati apa dah. Lepas tu kita tunggu telur tu masak dulu dah. Gak tak masak dah kita boleh kek buh makuk dah. Buh tah berat tah Maggi kita buat ni dah. Kalau pia kena menu ni boleh lah cek bagi kok saya ke tekelai ke hucai bi dah. Lepas tu buh goreng masuk sikit dah. Maggi sup kari sudah dah. Boleh dah terah.